Walaupun kopi tu bagus, tapi biarlah makan tu ataupun minum kopi tu selepas makan ya. Kalau boleh perut tu biar jangan kosong. Nombor dua, jangan makan waktu yang you terlalu stres. Sebab kadang-kadang bukan you boleh fikir apa you makan pun, betul tak? Jadi you tengah bagi makan emosi you, bukan makan kerana you lapar. Nombor tiga, ni masalah saya juga. Kadang-kadang suka pakai telefon kat toilet ni. Jangan suka nak scroll lama-lama kat toilet. Sebab apa? Kat dalam toilet ni banyak bakteria yang tengah duk buat parti kat dalam toilet tu, dan tangan you pegang kat handphone tu, lepas tu bawa ke mana-mana. Cantik punya. Nombor empat, kita selalu sangat pakai painkiller. Tu lagi sekali, siapa yang sakit tu faham lah. Painkiller ni selalunya merosakkan, terutama sekali buah pinggang. Lepas tu, kalau you suka membandingkan diri you dengan orang, comparison ni, kalau banding-banding ni mesti ada benda yang you rasa you tak cukup, sempurna. Ni menyebabkan you akan jadi stres dan you kadang-kadang benci pada diri you pula, tak pasal-pasal kan. Lepas tu suka over exercise.